A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada malam ni kita sambung sebahagian lagi ataupun baki daripada beberapa peringatan ataupun beberapa daripada mau'izah yang terdapat dalam pengajaran yang ke-40, ketika mana pengajaran yang ke-40 ini sebagaimana yang telah pun kita sebutkan dalam beberapa siri kuliah ataupun perkongsian ilmu yang telah lalu, menghimpunkan kata-kata hukama dalam menceritakan kepada kita tentang beberapa perkara ataupun beberapa persoalan. Jadi kita dah sampai pada malam ni kepada bahagian yang seterusnya ataupun baki daripada beberapa peringatan ataupun perkara yang disebutkan oleh para hukama dengan apa yang disebut sebagai tulisan ataupun karangan pengarang kitab ini. Dan katanya qala musannifur rahimahullahu taala, dan lagi kata hukama, bermula yang terlebih pahit di dalam dunia itu daripada sesuatu itu tiga perkara. Pertama, mendengar daripada perkataan yang tiada memberi manfaat. Yang kedua, mendengar perkataan daripada orang yang tiada berakal dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama. Dan yang ketiga, di dalam hal kepapaan bagi orang yang tiada sabar. Dan yang terlebih manis di dunia daripada suatu itu tiga perkara jua. Pertamanya anak, yang kedua mendengar perkataan yang baik-baik, dan yang ketiganya kekayaan. Maka itu baki daripada peringatan yang disebut di dalam pengajaran yang ke-40, ketika mana telah pun kita kongsikan beberapa daripada persoalan ataupun perkara yang dijelaskan yang dipetik daripada kata-kata hukama. Maka pada malam ni disambung tentang persoalan yang menceritakan tentang tiga perkara yang disebut sebagai perkara yang mananya pahit dan tiga yang mana kata manis. Maksudnya tiga perkara yang tak berapa disukai ataupun perkara yang tidak elok, dan tiga perkara yang memang menjadi kesukaan ataupun keinginan manusia ataupun orang yang tinggal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Jadi tiga perkara yang disebut sebagai bermula yang terlebih pahit di dalam dunia itu daripada suatu itu tiga perkara. Pertama, mendengar daripada perkataan yang tiada memberi manfaat. Maka ini di antara perkara yang tidak disukai ataupun perkara yang disebut sebagai perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak mana kata memberikan sesuatu kemanfaatan bila mana kita mendengar daripada perkara-perkara yang tidak memberikan apapun faedah, sama ada mungkin kadang-kadang dari sudut keduniaan maupun lebih-lebih lagi dari sudut akhirat, ataupun mungkin kadang-kadang perkara itu ada sedikit perkara yang memberikan manfaat dari segi keduniaan, tapi dari segi akhiratnya juga tak ada apa-apa. Kerana ini di antara perkara yang disebut sebagai tidak ada benda yang lebih pahit daripada tiga perkara. Pertama itulah bila mana kita mendengar, bila mana kita maknanya mendapat tahu ataupun kita memperolehi perkataan-perkataan yang tidak memberikan apa-apa manfaat. Maksudnya dalam keadaan dia tidak memberikan kebaikan. Jadi berlawanan dengan kebaikan tadi ialah kebiasaannya perkara-perkara ini perkara-perkara yang membawa kepada dosa, perkara-perkara yang membawa kepada perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan, perkara-perkara yang menimbulkan perbalahan dan seumpamanya. Hanya perkara-perkara yang disebut sebagai perkara-perkara yang tidak memberi manfaat ini, bila mana kita dengar, maka kebiasaannya dia tidak akan menimbulkan sesuatu perkara yang baik. Malahan dia dikira sebagai sesuatu yang pahit, sesuatu yang memang kita tak suka sungguh, sesuatu yang memang mana kata kita tak boleh terima. Umpama contoh ketika mana ia disebut sebagai persoalan, perkataan-perkataan yang tidak memberikan manfaat, antaranya perkara-perkara yang ditegah, perkara-perkara yang dilarang. Contohnya umpatan, fitnah, dan mana kata perkara-perkara yang memang dilarang di dalam syarak.
Jadi ketika mana seorang tadi akan mendengar satu cerita, satu berita yang berkaitan dengan diri dia, yang mana perkara tadi sesuatu yang tidak memberikan apa-apa faedah, apa-apa pemanfaat, maka orang yang menerima, orang yang mana kata mendapat cerita tentang perkara itu akan merasakan itulah dia, apa yang disebut sebagai persoalan pahit tadi. Dalam keadaan diri dia kadang-kadang dihina ataupun diumpat ataupun fitnah dan seumpamanya. Maka ini menjadi sesuatu yang memang tidak mana kata boleh diterima oleh manusia. Dan ini perkara-perkara yang cukup mana kata manusia tidak suka. Kerana itulah perkara-perkara ini dilarang. Di dalam apa yang telah pun kita sebutkan dalam beberapa siri perkongsian ilmu yang telah lalu, bagaimana juga kita diperingatkan supaya mengawasi, supaya kita mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan perkataan-perkataan, menyebar berita-berita yang tidak sedikit pun akan memberikan kebaikan, malahan dia mendatangkan keburukan. Sama ada pada orang yang menyebarkan berita itu, maka dia juga mendapat keburukan, apalagi orang yang ada kaitan dengan sesuatu perkara, dengan sesuatu persoalan dalam cerita yang disebarkan ataupun yang mana kata diperkatakan. Maka itulah apa yang disebut oleh para hukama tadi. Tak adalah benda yang lebih mana kata tak boleh diterima oleh manusia ni dalam kehidupan di dunia, melainkan pertamanya kalau dalam keadaan dia mendengar sesuatu perkataan yang tidak memberikan manfaat, terutama kalau sekiranya perkara itu berkaitan dengan diri dia, berkaitan dengan apa yang disebut sebagai maruah, kehormatan dan seumpamanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata hukama tadi, mendengar perkataan daripada orang yang tiada berakal dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama. Lebih kuranglah macam yang pertama ni. Cuma maksudnya yang pertama ni melibatkan tentang persoalan yang berkaitan dengan diri seorang tadi. Adapun yang kedua ni mendengar perkataan daripada orang yang tiada berakal dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama, maka ni juga di antara perkara-perkara yang disebut sebagai persoalan yang mananya dilarang. Dalam keadaan apa? Kerana kebiasaannya, maknanya perkataan-perkataan yang keluar daripada mereka yang disebut dalam kitab ni sebagai orang yang tiada berakal dan orang yang tiada beragama, kebiasaannya perkataan-perkataan, kebiasaannya berita-berita, kebiasaannya perkara-perkara yang disampaikan daripada kedua kelompok kumpulan ataupun kelompok manusia ini lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Ketika mana orang yang tiada berakal tu maksudnya dalam keadaan dia tidak memikirkan natijah daripada apa yang dia lakukan, sebagaimana yang telah pun kita sebutkan di dalam persoalan yang sebelum daripada ni, akal yang disebut sebagai persoalan pertimbangan dari sudut mana kata buruk dan baik. Begitu juga daripada mereka yang disebut sebagai tiada beragama, yang tidak meletakkan pertimbangan dosa dan pahala di hadapan setiap perbuatan yang dilakukan, sama ada yang berbentuk perbuatan ataupun yang berbentuk kelakuan ataupun yang berbentuk perkataan dan seumpamanya. Jadi dalam perkara ini juga mungkin ada perkara-perkara yang kita tak suka. Ketika mana mendengar ataupun ketika mana kita mendapat perkara-perkara ataupun cerita-cerita yang mungkin ada unsur-unsur penipuan, pembohongan dan sebagainya. Ketika mana itu di antara perkara-perkara yang disebut sebagai perkara yang datang daripada orang yang tiada berakal dan datang daripada daripada golongan kelompok mereka yang tidak beragama, sebagaimana yang telah pun kita sebutkan ataupun yang telah pun kita
kongsikan hari itu bagaimana sebuah hadis Nabi menyatakan, maknanya memadailah ataupun mana kata cukuplah bagi seseorang itu boleh dianggap sebagai orang yang menipu ataupun berdusta ataupun berbohong bila mana dia menceritakan apa juga yang dia dengar. Dalam keadaan tadilah dia tak pertimbang, dia dapat cerita dia sebar, dapat cerita dia sebar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a aw kama qala. Kafa bil mar'i kadhiba, maka memadai, cukuplah ataupun kita kata bolehlah kita nak sebut kata orang ni sebagai seorang yang disebut sebagai kadhiban. Orang yang suka berbohong, orang yang suka mana kata berdusta, bila mana an yuhadditha bi kulli ma sami', bila mana dia akan menceritakan apa saja, bila mana dia akan menyebarkan apa saja cerita yang sampai kepada dia dalam keadaan tidak diusul periksa. Sebab itu di dalam Al-Quran pun ada disebut ketika mana dalam sebuah ayat Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Kerana natijahnya dari ayat tadi Allah sambung. Sebab apa? Kata bila mana datang cerita daripada seorang yang fasik, maka hendaklah kita melakukan apa yang disebut sebagai persoalan tabayyun. Ambil kisah, teliti dulu, siasat dulu. Sebab apa? Kerana itulah sifat dia. Orang yang fasik ini dalam keadaan disebut sebagai orang yang tiada beragama, orang yang tidak berakal. Dalam keadaan dia akan sebar apa juga cerita yang dia dengar, dia akan sebar apa juga perkataan yang dia hendak, dia akan cerita apa juga perkara yang dia dengar tanpa maknanya meneliti apakah yang dia dengar tadi perkara yang baik ataupun perkara yang tak elok berkaitan dengan sesuatu yang memberikan manfaat, atau sebaliknya. Ketika itu Allah pesan pada kita supaya kita mana kata meneliti dahulu. Kalau perlu mana kata perkara tadi disebarkan, maka disebarkan, tak ada masalah. Ataupun kalau sekiranya perkara tadi tak perlu untuk disebarkan, maka tak payahlah. Walaupun mungkin kadang-kadang kita melihat ada perkara-perkara yang pada pandangan kita perkara yang baik, pada pandangan kita perkara yang elok, pada pendapat kita perkara yang sepatutnya ataupun sewajarnya kita kongsi-kongsikan. Tetapi dalam keadaan sesuatu perkara tadi tak boleh dilihat hanya sekadar apa yang kita sebut sebagai luaran, malahan perlu mana kata kita kaji dulu, terutama dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan maknanya apa yang kita sebut sebagai hadis-hadis Nabi, sebagaimana yang telah pun kita kongsikan hari itu tentang persoalan hadis-hadis yang asalnya nampak macam perkara yang baik, dan kita dalam keadaan kadang-kadang inginkan maknanya pahala, inginkan kebaikan, berkongsi pula perkara yang kita dengar tadi yang kita sebut sebagai satu hadis dengan orang lain, sedangkan hadis yang nak kita kongsikan tadi sebenarnya dalam keadaan perkara yang tidak dibenarkan untuk dikongsikan. Ada kemungkinan kata hadis tadi hadis yang terlalu mana kata lemah, ataupun mungkin sampai ke tahap yang disebut sebagai hadis yang palsu. Tetapi kadang-kadang begitulah. Ketika mana kita tidak meneliti, yang tu yang Nabi sebut tadi, dalam keadaan sampai sesuatu kita terus sebar, sampai satu kita terus sebar. Macam contoh pun kita bincangkan di dalam pengajaran yang terdapat juga dalam kitab ini. Bukan nak kata maknanya pengarang kitab ni menyebarkan hadis palsu, tidak. Cuma ada pengajaran yang diletakkan di dalam kitab ini pada pengajaran yang sebelum ini berkaitan dengan sebuah hadis yang didatangkan berkaitan dengan soal orang yang tidak melaksanakan ibadah sembahyang, lalu didatangkan di antara hadis yang disebutkan di dalam pengajaran tersebut ialah 15 balasan yang akan didapati oleh mereka yang meringan-ringankan sembahyang. Dia sebutlah mungkin 6 dalam kehidupan dia, 3 masa dia nak meninggal, 3 masa dia dan seterusnya lah. Dan telah pun kita kongsikan pandangan para ulama yang menceritakan tentang ulasan hadis tersebut.
di mana para ulama meletakkan bahawa hadis itu merupakan hadis yang direka cipta. Bukan Nabi sebut, bukan bersandarkan kepada apa yang sebenarnya disabdakan kepada oleh Nabi untuk menjadi peringatan. Mungkin dari satu sudut kita nampak tadi baiklah untuk supaya mudah-mudahan orang yang mana kata yang tidak mengambil berat tentang sembahyang ni tadi, mudah-mudahan timbul rasa kesedaran dalam diri dia, ataupun timbul rasa ketakutan dalam hati, dalam jiwa dia, lalu dengan tu dia boleh berubah untuk menjadi orang yang sentiasa menjaga sembahyang ni. Namun kita juga kena ingat satu hadis yang Nabi pernah sebut dalam apa yang dinyatakan oleh para ulama, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja melakukan pendustaan ke atas diriku, kata Nabi, maka dia sebenarnya telah menyediakan satu tempat di dalam neraka. Maksud kata melakukan pendustaan kepada Nabi itu dalam keadaan kita menyandarkan sebuah hadis. Contohnya Nabi tak sebut Nabi tak sabdakan, kita kata ni hadis Nabi. Jadi banyaklah perkara-perkara yang kadang-kadang begitu. Jadi itu yang disebut tadi, dalam keadaan perkara itu juga perkara yang tidak baik dan tidak elok. Mana mendengar perkataan daripada orang yang tiada berakal, ataupun dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama. Tak salah nak menyebarkan kebaikan, tetapi dalam keadaan kita kena siasat, kita kena teliti, kita kena kaji, kita kena bertanya. Dalam keadaan kalau andai sekiranya kita tidak meyakini sumber dan juga dari mana asalnya perkara tersebut, maka seeloknya kita tak payah sebarkanlah. Kerana mungkin dia akan membawa kepada perkara yang lebih tak elok daripada apa yang kita rasa perkara tadi, perkara yang sebaiknya. Baik, itu perkara yang kedua. Dalam keadaan maknanya cerita-cerita ataupun kita mendengar sesuatu daripada mereka yang disebut sebagai orang yang tidak mempertimbangkan sesuatu kebaikan dan keburukan, sesuatu yang memberikan manfaat ataupun kemudaratan di dalam setiap apa perkara juga yang dia sebarkan ataupun yang dia ceritakan. Baik, yang ketiga, di dalam hal kepapaan bagi orang yang tiada sabar. Perkara yang ketiga, perkara yang paling tak elok ataupun benda yang cukup tak disukai ataupun tidak digemari. Ini berkaitan dengan persoalan yang kita sebut sebagai persoalan ketika mana seorang tadi berada dalam keadaan kepapaan ataupun kemiskinan, ataupun dia ditimpa dengan ujian dan sebagainya, maka ketika itu tidak ada kesabaran dalam diri dia. Ini juga perkara yang tidak baik ataupun perkara yang paling tak elok lah, yang disebut tadi, dalam keadaan terlebih pahit. Kalau sekiranya perkara tadi tak elok, ada lagi benda yang tak elok, maka tiga daripada perkara yang paling tak elok daripada perkara-perkara yang tak elok, maka di samping dua perkara tadi, maka itu yang ketiga. Ini berkaitan dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan kepapaan tadi ataupun kemiskinan dalam keadaan yang kita sebut sebagai ujian. Ujian Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam berbagai-bagai rupa, bentuk, nama dan sebagainya. Maka dalam keadaan itu, maka orang yang berhadapan dengan apa yang disebut sebagai maknanya kepapaan tadi, andai kata dia tidak boleh bersabar, maka sikap macam itulah yang disebut sebagai perkara yang buruk, perkara yang tidak baik, perkara yang tidak elok. Ini apa yang disebut sebagai persoalan yang disebut oleh para hukama. Kerana kita sedia maklum, di dalam persoalan kehidupan manusia ini, maka dalam hidup ini, maka kita akan sentiasa menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang datang dalam berbagai-bagai bentuk, dalam berbagai-bagai maknanya rupa, berbagai-bagai nama, berbagai-bagai keadaan dan seumpamanya lah. Sama ada ujian tadi berbentuk kesenangan ataupun kesusahan.
Kerana itu dalam soal yang kita sebut sebagai persoalan sabar, bila mana kita membincangkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sifat-sifat yang mahmudah, antaranya persoalan sabar. Maka sabar ini tidak terkhusus kepada suatu benda, walaupun berkemungkinan kita lebih cenderung untuk meletakkan perkara ini di dalam suatu sudut yang kita sebut sebagai bila berhadapan dengan ujian dan juga musibah. Sedangkan kalau kita melihat kepada perbincangan para ulama di dalam perkara yang berkaitan dengan sabar ini, maka sabar itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, sabar dalam melaksanakan apa yang disebut sebagai ketaatan. Yang kedua, sabar dalam keadaan meninggalkan perkara yang disebut sebagai maksiat. Yang ketiga, bersabar ketika berhadapan dengan ujian, dan yang keempatnya bersabar ketika menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk kesabaran yang disebut oleh para ulama ketika mana mereka membincangkan tentang persoalan sabar. Jadi dalam apa yang disebut oleh para hukama ini tadi, maknanya orang yang ditimpa ujian, orang yang ditimpa musibah, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata dia tidak boleh bersabar di dalam persoalan yang berkaitan dengan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, maka itulah yang disebut sebagai di antara perkara yang paling paling buruk, yang paling tidak elok. Kerana yang kita sebutkan bahawasanya hidup ini memang itulah. Dalam keadaan kita tak boleh lari bila mana ada maknanya dalam hidup ini, maka ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan uji manusia, yang akan Allah mana kita timpakan ataupun yang akan Allah berikan kepada manusia. Dan tugas kita sebagai orang yang beriman, terutamanya ketika mana berhadapan dengan ujian itu, maka apa yang perlu untuk kita buat ialah mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Bersabar dalam melihat, bahawa bersabar itu dalam arti kata melihat. Ini perkara yang disebut sebagai ketentuan. Bila mana perkara tadi merupakan ketentuan, maka dia mesti akan sampai kepada sesiapa yang Allah tentukan, dan dia tidak ada kaitan ataupun tidak ada kena-mengena dengan persoalan sama ada yang disebut sebagai penginayaan ataupun kezaliman ataupun tak suka ataupun benci dan sebagainya. Tak ada. Kerana Allah sendiri mengetahui kenapa Allah meletakkan ujian itu tadi kepada seseorang. Maka orang yang bersabar tadi, maka pertama dia melihat bahawasanya ini merupakan suatu ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak boleh lari daripada ketentuan yang tersebut, walaupun jauh dari sudut hati dia, jauh dari dalam diri dia tadi. Sebagai manusia biasa, maka dia mungkin kadang-kadang tak nak, dia mungkin kadang-kadang tak boleh terima, dia mungkin kadang-kadang tak boleh nak menghadapi perkara yang tersebut. Tetapi dari sudut mana kata akidahnya, dari sudut mananya imannya, maka dia mengetahui ini di antara apa yang disebut sebagai salah satu daripada rukun iman, beriman kepada persoalan qada dan qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya sabar tadi dalam keadaan dia melihat bahawasanya di dalam setiap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada kebaikannya. Walaupun mungkin dari sudut zahirnya melihat ataupun kita melihat perkara itu macam sesuatu yang tidak nampak kebaikan dari segenap sudut, dari segenap arah, dari segenap penjuru, tak nampak. Tetapi orang yang beriman tadi mengetahui akan ada kebaikan di dalam sesuatu yang ditimpakan ataupun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila mana dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam suratul Baqarah ayat yang menceritakan tentang yang Allah sebut walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin. Maka itu yang Allah sebut tadi, maka walanabluwannakum, maka Allah kata kamu akan diuji. Kamu akan ditimpakan dengan berbagai-bagai ujian, musibah ataupun perkara-perkara yang kita tak suka, sama ada daripada berbagai-bagai sudut kehidupan. Lalu Allah kata wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada golongan yang disebut sebagai golongan yang bersabar. Maka ketika itulah yang disebut oleh hukama ni tadi, maka tidak ada satu perkara yang paling buruk, yang paling tak elok. Andai kata orang tadi dalam keadaan dia diuji dengan ujian, maka dia tak boleh nak bersabar. Dia menyalahkan ataupun dia dalam keadaan maknanya tak boleh menerima dan seumpamanya. Bukan maksud kata tak sabar tu tak boleh bersedih, tak, sedih tu biasa. Sedih itu perkara yang menjadi mana kata fitrah kejadian manusia. Memang kita akan berasa sedih bila mana kehilangan sesuatu. Kalau sekiranya ujian itu berdasarkan kepada kehilangan benda-benda yang kita sayang, perkara-perkara yang kita suka, perkara-perkara yang memang mana kata kalau boleh kita tak nak hilang. Tapi maknanya bukanlah maksud kata tak boleh nak sedih. Tak boleh mana kata terasa sesuatu di dalam mana kata jiwa di dalam diri, kerana itu kebiasaan dia, kerana sifat fitrah manusia itu begitu. Tapi yang disebut sebagai orang tidak bersabar ni bila mana dia melihat seolah-olah kadang-kadang itu sebagai suatu kezaliman ataupun penginayaan, ataupun dia rasa kata Tuhan tu macam benci ke dia. Yang ni yang dilarang. Yang ni yang disebut sebagai orang yang tidak bersabar tadi, dalam keadaan dia tak nampak dah itu datang daripada Allah, dalam keadaan dia tak nampak dah itu di antara perkara-perkara yang tersembunyi ataupun tersirat di dalamnya kebaikan-kebaikan yang tertentu. Maka ketika itu Allah sebut tadi wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Lalu Allah ceritakan kepada kita siapa orang sabar ni, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah golongan yang ketika mana mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu musibah, maka perkataan yang keluar daripada mulut mereka ialah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di antara tanda golongan orang yang bersabar, menerima apa yang telah pun ditentukan dengan mengharapkan sesuatu kebaikan di dalam ketentuan tadi. Tidak melihat bahawasanya ketentuan itu merupakan sesuatu yang disebut sebagai satu bentuk penginayaan, satu bentuk mana kata kezaliman, satu perkara yang berkaitan dengan kebencian dan seumpamanya. Maka ini apa yang disebut oleh para hukama di dalam perkara yang berkaitan dengan beberapa perkara yang tidak baik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan walaupun dia bukanlah berdasarkan kepada hadis, tapi apa yang disebut oleh para hukama ini maknanya perkara-perkara yang juga memberikan kebaikan dan juga memberikan sesuatu yang boleh kita manfaatkan di dalam kehidupan yang ada. Maka itu tiga perkara yang disebut oleh para hukama tadi, bermakna perkara yang terlebih mana kata dibenci, perkara yang terlebih tak baik. Kebiasaannya benda-benda yang disebut sebagai rasanya pahit itu orang tanda lah. Orang tak suka perkara-perkara yang kita kata kalau dari sudut makanannya tak sedap. Jadi orang cuba nak jauhkan, orang cuba mana kata tanda makan makanan-makanan yang begitu sifat dia. Maka itulah tiga perkara yang disebut sebagai perkara yang tidak baik-baik. Kemudian lawan daripada perkara itu pula kata mereka, dan yang terlebih manis daripada dalam dunia daripada sesuatu itu tiga perkara juga. Maka tiga perkara ni dia merupakan perkara yang memang diinginkan oleh kesemua manusia dalam kehidupan yang bersifat sementara. Pertama, apa yang disebut sebagai anak ataupun zuriat ataupun cahaya mata.
Maka itu perkara yang disebut sebagai perkara yang terlebih manis, maksudnya memang yang diinginkan sangat oleh mereka yang berada di atas muka bumi ni. Maka 3 perkara itulah kalau dalam keadaan kata pertamanya anak, dan yang keduanya apa yang disebut sebagai mendengar perkataan yang baik-baik. Dia lawan daripada yang pertama tadi. Kalau manusia ni tak suka, dia nak dengar benda-benda yang tak elok berkaitan dengan diri dia, walaupun kadang-kadang yang menceritakan itu sekadar untuk memberikan nasihat, sekadar untuk menegur, sekadar untuk memperingatkan, tapi manusia ni dia tak boleh nak terima. Hatta kalau orang tadi cakap paling lembut sekalipun, tapi kalau berkaitan dengan diri dia, kalau berkaitan dengan salah dia, kalau berkaitan dengan ketidaksempurnaan dia, kalau berkaitan dengan kesilapan dia, dia tetap tak boleh nak terima. Apalagi kalau sekiranya orang tadi sebarkan, lagi dia tak boleh terima. Kita kadang-kadang begitulah dalam keadaan kadang-kadang ada orang nak tegur kesilapan, ada orang nak tegur, memberikan sedikit teguran atas apa yang kita buat, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Kerana apa tadi? Kerana kita tak, maknanya tak suka nak terima perkataan yang tidak memberikan manfaat pada kita, seolah-olah benda tu tak ada faedah. Tak, kalau dah kita silap pun biarlah kita silap, yang kamu sibuk buat apa? Gitulah anggapan kita begitu, seolah-olah tak ada benda yang kita rasa boleh kita manfaatkan, tak ada benda yang boleh kita kita ambil sebagai sesuatu yang berfaedah. Maka lawannya ketika mana mendengar perkataan yang baik-baik. Maksud kata mendengar perkataan yang baik-baik ini maksudnya dalam keadaan pujian, sanjungan, penghargaan, yang itulah yang tu yang kita nak kalau boleh. Apa yang kita buat ni orang berikan mana kata pujian, orang beri kredit, orang beri penghargaan, orang sebar cerita kebaikan kita, orang cerita macam-macam yang kita buat, maka itu di antara apa yang disebut sebagai persoalan yang memang diinginkan. Kerana sifat kita begitu, ketika mana kita tak suka orang menceritakan hal keburukan kita, maka yang kita inginkan kalau boleh biarlah kebaikan-kebaikan yang kita buat ni disebarkan. Kalau sekiranya andainya kebaikan tu pun mana kata kita tak buat, tapi kita tetap inginkan. Ataupun kadang-kadang kita pula mana kata mendakwa melakukan kebaikan, sedangkan kebaikan tu sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Berapa banyak kadang-kadang orang mengambil kesempatan dengan mana kata menyebarkan sesuatu yang seolah-olah nampak macam dialah yang buat, sedangkan sebenarnya bukan. Yang mananya dalam Quran pun ada Allah menceritakan tentang satu golongan yang mereka ini suka dipuji atas sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka mencari mananya perkara-perkara yang mananya boleh memberikan sesuatu kebaikan kepada diri mereka, walaupun perkara tadi mereka tak buat. Kenapa tadilah? Kerana itu benda yang memang disukai, benda yang memang dicari-cari, benda yang memang mananya diinginkan. Kerana itu di antara perkara yang boleh merosakkan amalan, yang boleh mana kata menjahanamkan pahala amalan, ketika mana amal tadi kita lakukan kerana nak riak, kerana nak menunjuk pada orang. Kerana apa timbul persoalan disebut sebagai riak tadi? Kerana apa timbul perkara yang disebut sebagai ujub, sebagai sum'ah, di antara sifat-sifat yang mazmumah yang disebut dalam ilmu tasawuf? Kerana keinginan dalam diri manusia ini tadi, yang mana dia suka andai kata kebaikan ataupun amalan ataupun ibadah yang dia buat tadi disebarkan ataupun diketahui ataupun mananya diceritakan dan seumpamanya. Itu yang disebut oleh para hukama ni tadilah. Tidak ada yang terlebih manis di dalam dunia daripada sesuatu itu. Daripada sesuatu itu 3 perkara juga. Itu di antaranya. Itu yang memang kita hendak sangat. Kalau boleh biar apa pun amalan, walaupun mungkin kecil, tapi kita rasa kalau boleh disebarkan lagi elok.
Nampak macam besar, nampak macam bagus, nampak macam hebat, nampak macam perkara tu seolah-olah dia seorang je boleh buat, orang lain tak boleh buat. Ini benda yang memang disukai, benda yang memang mana kata diinginkan. Walaupun dari sudut mana kata satunya, perkara tu kadang-kadang tidak mendatangkan kebaikan. Boleh jadi dia membinasakan amalan-amalan yang kita buat. Bila mana nanti kita akan berasa sesuatu yang disebut sebagai perkara-perkara yang merosakkan amalan. Bukan salah kalau sekiranya kita menerima mana kata pujian kalau sekiranya amalan yang kita buat tadi atas hakikat ataupun atas niat asalnya kerana mencari keredaan Allah. Memang kadang-kadang kita buat satu amalan, kita dah jaga dah amal tadi, tiba-tiba orang tahu, maka ya akan adalah perkara-perkara yang menyebut tentang kebaikan yang kita buat. Cuma kalau itu yang terjadi, maka itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau sekiranya memang asalnya kita lakukan amal tadi kerana itu, kerana mana kata hendakkan tu tadi mendengar perkataan yang baik-baik tu, kerana memang cari pujian orang, cari mananya penghargaan, cari apa-apa juga yang mana kata boleh memberikan keuntungan kepada kehidupan, maka ini perkara yang dilarang. Walaupun itulah perkara yang memang diinginkan oleh mana kata manusia. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang disebut sebagai kekayaan. Ini juga perkara yang memang diinginkan. Tu yang dikata yang disebut kata terlebih manis tu, yang memang yang memang mana kata manusia dalam hidup ni memang dak sangat kekayaan, orang sentiasa puji dia, dan kalau sekiranya mana kata dia berumah tangga, maka kata anak itulah maka menjadi penyambung zuriat dia, cahaya mata dia. Maka ni tiga benda yang memang menjadi keinginan yang disebut sebagai keinginan utama manusia di dalam dunia ni. Cuma nak cerita tu lah, tapi mana kata natijahnya ataupun kesan sebagainya, maka itulah yang kita kata tadi, kerana perkara-perkara yang sebenarnya asalnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kebaikan. Cuma kadang-kadang bila kita salah guna perkara tersebut, maka dia mendatangkan sesuatu kerosakan dan kemudaratan. Begitu juga dengan kekayaan. Kerana bila mana Allah memberikan kekayaan kepada seorang manusia tadi, maka sebenarnya itu merupakan salah satu di antara penyebab dia boleh mendatang ataupun mendapat kebaikan. Tapi kebanyakannya manusia akan lupa dengan kekayaan yang Allah beri, seolah-olah beranggapan kata itu merupakan hak dia, maka dia pergunakan kekayaan tadi sebagaimana yang dia hendak, bukan sebagaimana yang patut dia buat berdasarkan kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nada macam kita kata itulah, bukan mana kata salah jadi kaya, tapi yang salahnya kalau kita salah guna kekayaan yang diberikan. Tapi apapun, di antara perkara yang disebut oleh para hukama yang menjadi keinginan yang mendalam dalam jiwa manusia, dalam diri manusia lah antaranya kekayaan. Itulah di antara apa yang disebut sebagai pengajaran yang ke-40 yang terdapat di dalam kitab Mawa'izul Badi'ah ini, yang menceritakan kepada kita beberapa persoalan yang dipetik daripada kata-kata para hukama. InsyaAllah kita akan menyambung pengajaran yang ke-41 pula, yang mana kata pengarang kitab ni dalam pengajaran yang ke-41 berkata, setengah ulama rahimahullah ta'ala, hai anak Adam, rendahkan olehmu akan dirimu kepada barang siapa yang tinggi martabat daripadamu,
dan jangan engkau merengan-rengan orang yang kurang martabat daripadamu, dan pertahankan olehmu lidahmu dan berkata-kata yang tiada memberi manfaat, dan berperangaikan olehmu pada seseorang seperti perangaimu pada sihatmu, dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan akan dikau, dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah Ta'ala, serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang berakal. Maka insyaAllah kita akan sambung sebahagian lagi daripada pengajaran yang ke-41, dan baki daripada pengajaran-pengajaran sebanyak 50 pengajaran yang dikumpulkan di dalam kitab yang dinamakan sebagai Al-Mawa'izul Badi'ah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita berkongsi penjelasan dan juga apa yang diterangkan oleh pengarang kitab ini sekadar menjadi satu peringatan dan juga menjadi satu panduan dan pedoman dalam usaha kita untuk terus melaksanakan ibadah, terus menunaikan kewajipan amanah dan tanggungjawab. Mudah-mudahan kita mengharapkan agar Allah mengurniakan kebaikan dan juga rahmat, keampunan dan keredaannya kepada kita, insya-Allah. Tutup sama-sama kita tangguh pertemuan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.